Class. Tak ada siapa pun perasan. Itulah tu. Kalau macam tu, kita teruskan je lah. Narik. Mina, Mila. Lepas tu dapatlah jawapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah sedia? Yeay, dah sampai. Oh, yeah. Tepat pada masanya. Mila, tolong Umi sayang. Umi rasa tak sempat ni buat seorang. Jom. Cantiknya. Hei, jomlah. Main kat luar, jom. Ready ya? Okey. Kiri. Kiri. Allah. Macam mana ni? Kenapa tak jadi ni? Hei, okey tak ni? Sakit kepala? Okey. Baba tahu. Sian, Mina. Terima kasih, Mila sayang. Takkan nak tipu Baba, kan Mina? Dah. Jom masuk. Dah cukup. Tak mau dah. Kita bertukar baliklah. Setuju? Kita kan dah dapat apa yang kita nak. Betul. Mila rasa bersalah sangat. Tak nak tipu dah. Jom jujur dengan Umi Baba. Apa? Mila ni biar betul. Ingat tak masa Mila terpecahkan pasal Umi dulu? Tak sengaja pun. Tapi bila jujur, lagi teruk kena denda. Tak pun macam ni. Kita berhati menipu, tapi tak perlulah nak cerita semua. Kenapa tu? Tak ada apa-apa pun. Mina. Allahu Akbar. Mana pula dia pergi? Umi! Tolong. Siapa-siapa Mila pergi? Itu bukan lipas. Umi, jangan pukul dia. Mina, cepat. Mana Umi, kejap. Tak, Umi jangan. Tunggu Mama nak kelas doktor lah gerak. Tak kisahlah kau berbanyak kepada semua ke cepat. Amal kejap. Janganlah gerak. Dia gigit. Tak. Dia herbivore. Kumba badak makan buah, nektar dan sap. Jeli buah. Gigit anak saya? Mana? Tunggu dulu. Mila, cepat. Sini. Tutup. Hebatlah, Mina. Jayalah, Mila. Alhamdulillah. Korang bertukar? Mana ada? Okey. Umi bagi tau Baba. Baba, janganlah. Nak buat apa ni? Buat je macam biasa. Tak reti. Baba, Mila menipu. Relax. Jangan gelabah. Mina, tolong. Mila, shh. Anak-anak Baba menipu? Tak. Mana ada? Okey. Baba percaya ke anak-anak Baba?
Mina Mila jujur kan? Anak yang baik. Soleha. Baba percaya kan Mina Mila? InsyaAllah. Tak, Baba. Kita orang tipu. Mina tak dapat dia. Lepas tu Mila tak reti sukan. Kita orang janji dah tak nak buat dah. Tak mau. Tapi lepas tu Umi. Lepas tu Kumbang. Lepas tu... Maaf, Baba. Mina minta maaf. Hei, dah. Tak apa. Ya, memang Baba kecewa. Tapi Baba faham. Dan Baba percayakan anak-anak Baba. Mina Mila tahu kan, menipu tu dosa besar. Sebab itulah Rasulullah ajar kita untuk sentiasa jujur. Bila jujur, hati jadi lebih tenang. Tak tipu lagi dah pas ni. InsyaAllah. Lepas ni, apa-apa cerita je. Hari tu Umi denda Mina bila Mina cakap jujur. Maafkan Umi ya. Terima kasih berterus terang. Ha, Messi ni nak kena peluk ni. Baba. Allah suka bila kita jujur. Kalau kita tak pandai, kita belajar. Kalau kita tak rajin bersukan, kita berlatih. Walaupun hasilnya mungkin tak sehebat mana. Yang penting kita jujur. Dan buat dengan usaha kita sendiri. Tonton video baru hari Khamis setiap 2 minggu. Nak tahu tak? Jura Plus adalah dari pengasas Omar dan Hana. Alhamdulillah. Let's roll. Tak ada siapa pun perasan. Itulah tu. Kalau macam tu, kita teruskan je lah. Narik. Mina, Mila. Lepas tu dapatlah jawapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah sedia? Yeay, dah sampai. Oh yeah, tepat pada masanya. Mila, tolong Umi sayang. Umi rasa tak sempat ni buat seorang. Jom. Cantiknya. Hei, jomlah. Main kat luar, jom. Ready ya? Okey. Kiri. Kiri. Allah. Macam mana ni? Kenapa tak jadi ni? Hei, okey tak ni? Sakit kepala? Okey. Baba tahu. Sian Mila. Terima kasih Mila sayang. Takkan nak tipu Baba. Kan Mina? Dah. Jom masuk. Dah cukup. Tak mau dah. Kita bertukar baliklah. Setuju? Kita kan dah dapat apa yang kita nak. Betul. Mila rasa bersalah sangat. Tak nak tipu dah. Jom jujur dengan Umi Baba. Apa? Mila ni biar betul. Ingat tak masa Mila terpecahkan pasal Umi dulu? Tak sengaja pun. Tapi bila jujur, lagi teruk kena denda. Tak pun macam ni. Kita berhati menipu, tapi tak perlulah nak cerita semua.
Umi! Tolong! Siapa sabar ambil lepas ni? Turunkan lipas. Umi, jangan pukul dia. Mina, cepat! Mana sikit? Kejap. Tak, Umi jangan. Tunggu Baba nak kelas kita nak gerak. Takkan saya lakukan banyak kepada semua ke cepat? Amal kejap. Janganlah gerak. Dia gigit! Tak. Dia herbivore. Kumbabada makan buah, nektar dan sap. Jeli buah. Gigit anak saya? Mana? Tunggu dulu. Mila, cepat. Sini. Tutup. Hebatlah, Mina. Jayalah, Mila. Alhamdulillah. Korang bertukar? Mana dia? Okey. Umi bagi tau Baba. Janganlah. Nak buat apa ni? Buat je macam biasa. Tak reti. Baba, Mina menipu. Relax. Jangan gelabah. Mina, tolong. Mina, shush. Anak-anak Baba menipu? Tak. Mana ada? Okey, Baba percaya ke anak-anak Baba? Mina Mila jujur kan? Anak yang baik, soleha. Baba percayakan Mina Mila. InsyaAllah. Tak, Baba. Kita orang tipu. Mina tak dapat ni. Lepas tu Mina tak reti sukan. Kita orang janji dah tak nak buat dah. Tak mau. Tapi lepas tu Umi. Lepas tu Kumbang. Lepas tu... Maaf, Baba. Mina tak mau. Hei, dah. Tak apa. Ya, memang Baba kecewa. Tapi Baba faham. Dan Baba percayakan anak-anak Baba. Mina Mila tahu kan, menipu tu dosa besar. Sebab itulah Rasulullah ajar kita untuk sentiasa jujur. Bila jujur, hati jadi lebih tenang. Tak tipu lagi dah lepas ni. InsyaAllah. Lepas ni, apa-apa cerita je. Hari tu Umi denda Mina bila Mina cakap jujur. Maafkan Umi ya. Terima kasih berterus terang. Miss ini nak kena peluk ni. Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Durio Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana, insya-Allah.